Kita guna diamond coating ni. Motosikal. Bersih di bawah saja kan? Kalau bersih cepat bersih batik kau. Kita sembur-sembur dulu. Lepas tu kita ambil kain. Ya. Kita lap. Sebulan sekali boleh buat. Macam tu saja. Labak ni nama mama. Kita lap sajalah tempat-tempat yang ada tu. Betul. Kalau kain ni basah lagi, kita lap saja. Tak boleh beli apa-apa kan? Asal apa pun nak beli itu lagi. Semua nak beli kan? Terus nampak kilat terus. Ya. Apa? Sini dulu. Nama aku apa ni? Nama Aziz. Nama Aziz ya. Yang mana malas tu nak basuh tu, terus lap macam ni je lah. Tembak-tembak, lap. Motor cantik kan? Motor cantik. Okey. Tunggu dia kering lah. Ataupun kalau tak nak dia tunggu kering, kita tembak aja air. Tembak air saja. Tu ya, beza kilat terus, watermark pun hilang. Dia auto terus berkilat. Tak payah nak basuh, lap tembak-tembak sudah siap.